Bila tibanya musim haji atau menjelang perayaan Aidil Adha, Islam menganjurkan satu sunnah yang sangat dituntut, iaitu melakukan ibadah korban. Ibadah korban juga membawa kegembiraan dan manfaat kepada mereka yang memerlukan. Daging korban akan diagihkan kepada golongan fakir, miskin dan pelarian, memberikan mereka peluang untuk menikmati makanan berkhasiat yang jarang mereka nikmati. Anda bukan saja menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, tetapi juga membantu menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Tempah bahagian korban anda sekarang dan sama-sama kita menyemarakkan semangat Aidil Adha ini dengan penuh keberkatan.